pagi tiba, ku siapkan alatku. Semangat baru, tak sabar menunggu. Dari ruang kecil jadi dunia besar, tempat mimpi dan hobi bertemu benar. Gak peduli kata orang di luar sana, selama hati senang, itu maknanya. Hobby Channel, tempat kita beraksi, bikin karya, tumpahkan inspirasi. Setiap detik penuh energi. Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, buat korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so untuk video kali ni aku ada beli album Monster Galaxy Card yang terbaru. Yang ni baru sebenarnya. Trading card ni dia dah release, tak silap aku, dalam minggu lepas. Dia baru release minggu lepas. Dan alhamdulillah aku ada beli online dekat Shopee daripada kedai Monster sendiri. Dan dia dah post dan hari ni baru sampai, baru aku berkesempatan lah untuk buat review Monster Galaxy Card Trading Card album ni. So sebelum tu aku kena sediakan pisau sebabnya kalau aku tengok packaging ni je balut dengan bubble wrap dan dimasukkan dalam kotak. So alhamdulillah sampai dalam keadaan yang elok lah harapnya. Okay, so sebelum tu kita kena gunting dululah dia punya apa ni, selotip ni, untuk mudahkan kita buka album card ni. Okay, aku cuba potong dulu. Okay, so kita dah gunting selotip yang membalut bubble wrap ni. So kita buka lah untuk kita tengok album terbaru ni. Okay, sebelum tu kat sini pun ada lah. Okay, kat sini ada lagi satu selotip lagi aku kena potong. Okay, nice. Okay, so ini adalah album terbaru daripada Monster, iaitu Trading Card Album. Yang ni aku rasa version yang kedua, yang version yang terbaru je lah, yang keempat tak silap aku, yang keempat. Okay, so kalau korang beli Trading Card Album ni akan dapat satu free Festa Card. Festa Card ni antara card yang wajib kolektor kumpul lah, sebabnya Festa ni je sangat-sangat limited tau, je masa-masa tertentu je ada. So korang kalau nak kumpul kat Festa, kena alert ataupun cakna lah tentang Monster Galaxy Card punya trading card lah. Okay, ni card apa ni, card album je. Kalau korang tengok kat sini, album ni sangat-sangat cantik. Kalau korang tengok kalau version yang pertama warna merah, dan ni adalah version kedua untuk album card yang corak pakai foil kertas ni lah. Ok, sebelum tu aku nak tunjukkan album card yang pertama punya, untuk yang foil kertas lah. Sebelum ni Monster punya card album plastik, tapi yang ni dia pakai foil kertas. Ok, ni adalah set album yang pertama yang menggunakan foil kertas, dan ni adalah album yang kedua lah, yang terbaru, yang baru rilis bulan ni atau bulan lepas lah, minggu lepas. Ok, so ni dia punya corak je. Kalau korang tengok kat depan ni memang cantik. Ada Masmara, tengah ni ada Ochobot, memang lawa gila guys. Ada Papa Zola, Bobo Boy dan Amato. Ni apa nama dia, aku tak ingat nama dia. Dan ni ada Mama Zilla, ada Pipi Zola sekali. So card je album ni kombinasi color warna hijau dan je gelap biru dan hitam. Sangat-sangat cantik. Ni daripada tepi pula. Okay, ni daripada tepi ada Monster Play, Trading Card Album dan logo Monster Galaxy Card. Dan di belakang dia, belakang dia ada macam ni lah, kuasa di tanganmu. Ada Amato, apa ni, Bobo Boy dan Papa Zola. Ok, so kalau hint dia, aku tengok ada macam hint baru lah. Kalau korang tengok Trading Card Album daripada belakang ni, kat belakang ni ada card tau. Korang tengok ni card nombor berapa ni, nombor 4. Aku nampak kat kaki je ada nombor 4. Adakah ini Festa card yang terbaru? Dan korang tengok efek mereka tu terlalu laju, pihak lawan tidak berkesan. Tengok dia ada card Dan ni Bobo Boy, dan ni ada Papa Zola punya card nombor 23. Ni aku rasa kan Trading Card Album ni mungkin adalah ada kena-mengena dengan Festa, apa ni, bukan Festa, pack terbaru yang akan datang. Aku tengok dekat page Monster je nak riliskan pack Champion Rise, tak silap aku lah. Aku rasa ni mungkin antara kad yang terdapat dalam set Champion Rise punya set.
Okay, ni daripada belakang cantik. Ada laman web ni, tahun 2025 tahun ni. Dan ada barcode lah cara bermain Galaxy Card dekat sini. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita buka trading card album ni. So kat sini ada selotip ya. Selotip ya. Ni kita keluarkan lah album card dia. Okay, so ini dia album card dia. Korang tengok je, korang tengok sendiri foil dia memang cantik gila guys. Lawa betul lah. Kalau aku cuba pusing gerak-gerakkan dekat pantulan cahaya, korang boleh tengok je punya kombinasi color je memang sangat-sangat padu lah. Kali ni aku memang puas hati betul dengan album card ni. Okay, ni daripada depan dia. Korang tengok foil dia cantik. Memang mantap betul lah. Dan ni daripada belakang, daripada tepi trading card album. Memang cantik gila guys. Jom kita buka, kita tengok. Kalau korang beli akan dapat satu kad Festa. Ni ada kad Festa dia. Dan ada album divide, album slot ni lah. Ada total 360 kad boleh masuk kat dalam ni lah. Kalau korang beli yang tempat slot kad ni lebih, mungkin boleh letak lebih lah album ni. Okay, jom kita buka. Kita nak tengok kad Festa yang terdapat dalam set album kad ni. Okay, so ni kad Festa dia. Kad ni boleh dapat kalau korang beli album card. Kalau korang beli benda lain tak akan dapat kad Festa ni. Ini Festa je. Kita tengok Festa Hangkasa. Ni memang Festa yang sangat-sangat aku nantikan lah. Sebabnya kad Festa Hangkasa ni tak banyak tau. Dia ada dekat kad Festa yang korang dapat hadiah daripada tournament tu lah. Ok, ni kad Hangkasa ni adalah kad nombor 32 dan kad level S. Nyawa 180, serangan 140. Dan kad ni corak je color warna gold. Kalau korang tengok kat belakang ni, punya file dia color warna gold. Dan ada gambar Hangkasa tengah pegang Ochobot. Dan Ochobot ni aku tengok tengah macam apa ni, rosak lebih kurang macam tengah rosak lah Ochobot ni. Dan Hangkasa ni kalau korang tengok muka je pun nampak macam baru lepas bertarung lah. Mungkin baru bertarung dengan Retaka. Sebabnya Hangkasa muda ni masa aku tengok kat movie je cuma lawan dengan Retaka. Dan kita tengok ada logo Festa. Festa tahun 2024 dan 2025. Dan efek dia, pilih 4 kad dari deck pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zone kalah. Efek dia pun efek yang best. Kita boleh pilih 4 kad dari deck pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zone kalah. Kita boleh pilih 4 kad dekat kita punya deck pihak lawan dan kita boleh masukkan, letakkan kad tu di zone kalah. So memang best lah efek-efek kad-kad Festa ni. Dan dia punya foil aku cuba tengok daripada dekat. Memang cantik gila guys. Ada corak-corak api warna hijau. Memang kenalah dengan Hangkasa ni kan. Sebab dia adalah elemental tahap 3 tanah iaitu kristal. Tengok muka dia, kita tengok daripada dekat. Nampak kat sini ada mata dia, mata warna kuning. Dan sebelah sini tengah rosak lah, dia tengah bertarungan. Nampak tak nampak mata dia. Okay, ni tangan dia tengah pegang Ochobot dengan apa ni, power spera yang tengah rosak. Memang nampak hidup gila kad ni. Okay, cantik gila guys. Okay, ni bawah. Aku sangat puas hati lah dengan kad album kad yang ni lah, kad Festa ni, iaitu Hangkasa. Sebab Hangkasa ni antara watak yang aku rasa sangat epic Hangkasa punya karakter ni. Sebabnya Hangkasa ni je tak banyak keluar dekat movie. So kalau korang peminat Galaxy Card, wajib lah collect kad Hangkasa ni. Sebabnya sangat-sangat cantik lah. Sebab rupa je lah, kalau korang tengok rupa je kan lebih kurang macam Ultraman lah. Nampak smart lah. Ok, so habis. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. Kalau korang nak beli set Monster Galaxy Card Trading Card Album ni, boleh beli dekat aku punya video. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Karena hobi ini hidup di hati. MFS Hobby Channel. Kita main, kita belajar, kita enjoy total. Jet warna kamera dan imajinasi. Setiap proyek penuh kreasi. Gagal pun tetap tersenyum lagi. Karena hobi bukan soal menang.